Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, saya akan tunjukkan cara asas menggunakan GeoGebra. GeoGebra merupakan aplikasi matematik interaktif yang membantu kita melukis graf, membuat simulasi dan menerangkan konsep matematik dengan lebih jelas. Sebelum anda pergi ke GeoGebra, apps ataupun website, anda perlu start untuk membuka Google Chrome kita. Selepas itu, anda boleh proceed membuat carian di dalam Google dengan menaip GeoGebra. Apabila Google telah memaparkan pada bahagian Google Search, anda perlu klik pada website GeoGebra tersebut. Dan anda boleh lihat, telah masuk ke dalam website ini, anda akan dapat lihat pelbagai fungsi GeoGebra ini. Untuk mengetahui pembelajaran asas matematik untuk graf, boleh tekan klik button Start Calculator. Apabila anda buka GeoGebra, anda akan nampak paparan grafik. Di sebelah kiri, terdapat tools-tools seperti titik, garis, bulatan dan sebagainya. Bahagian kanan pula memaparkan algebra atau graf nilai yang terlibat. Untuk melukis graf fungsi, anda boleh pergi ke ruangan input di kiri dan type fungsi. Contohnya, type 2x tambah 3. Dan macam anda lihat, graf akan terpapar secara automatik. Jadi, inilah asas penggunaan GeoGebra. Anda boleh teroka dengan lebih banyak fungsi lagi untuk memudahkan pembelajaran matematik. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.